Dalam satu kenyataan media lewat malam tadi, Arukanda berkata, 1MDB sebelum ini mengeluarkan jadual menunjukkan penggunaan 42 bilion ringgit hutang. Dalam jadual ini terdapat satu baris kos keuangan dengan jumlah sebanyak 5.8 bilion ringgit di antara tahun 2009-2014. Sebahagian besar daripada kos ini adalah berkaitan dengan pembayaran faedah, sebagai contoh 2.4 bilion ringgit pada 2013-2014 dan 1.6 bilion ringgit pada 2012-2013. Baki kos terdiri daripada faedah antara 2009 dan 2012, kos modal, kos dilunaskan, kos tukaran asing dan cukai telah dibayar oleh anak syarikat. Mengenai penebusan unit dana itu pula, 1MDB menjelaskan pada 31 Mac 2014, unit dana dalam dana berdaftar Cayman yang dimiliki oleh anak syarikat 1MDB Brazen Sky bernilai $2.33 bilion. Pada 5 November 2014, pada masa penyata keuangan 1MDB bagi tahun berakhir 31 Mac 2014 telah diterbitkan, sebanyak kira-kira $1.22 bilion telah ditebus secara tunai dengan hasil yang ketara digunakan untuk pembayaran faedah hutang, modal dan bayaran untuk abar sebagai pengembalian deposit untuk pilihan penamatan. Dan pada 14 dan 24 November 2014, kira-kira $170 juta unit dana yang telah ditebus secara tunai. Oleh itu, lebih kurang $1.4 bilion unit dana telah ditebus dalam bentuk wang tunai dan baki kira-kira $940 juta pada unit dana. 1MDB sebelum ini telah menegaskan bahawa baki $940 juta unit dana akan menjadi sebahagian daripada deposit tunai dan aset unit dana yang akan dipindahkan oleh 1MDB untuk IPIC. Untuk hutang untuk tukaran aset dalam IPIC kemudian akan mengambil alih hutang 1MDB kira-kira $16 bilion.